Mayat seorang bayi lelaki ditemui dalam keadaan bogel di tebing parit di Taman Salajaya Ceras Ibu Negara. Bayi malang itu ditemui oleh orang awam kira-kira jam 9.30 pagi tadi ketika melalui kawasan ini. Pemeriksaan polis mendapati bayi berkulit cerah ini masih bertali pusat dan cukup sifat. Menurut Ketua Polis Daerah Ceras ACP Mohan Singh Tara Singh, bayi lelaki itu dipercayai diletakkan di kawasan ini tidak kurang daripada 24 jam. Ini adalah bayi lelaki, tidak memakai sebarang pakaian dan dalam keadaan dipercayai lah. Setakat ini dipercayai diletakkan di tebing longkang kerana tak ada kesan-kesan yang nampak seperti dicampak ataupun dihanyut oleh air dan sebagainya. Bagaimanapun tiada sebarang kesan kecederaan ditemui, polis akan mengambil keterangan penduduk terdekat bagi membantu siasatan. Mayat dihantar ke HUKM. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian ini diminta